Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mula ini, dan bermula orang yang sombong itu ialah orang yang jikalau diajar akan dia, nescaya tidak herau ia, dan jikalau mengajar ia akan orang, nescaya mengkuat ia dan tindih dan tekan. Gitu. Nampak tak? Manusia ni, apa orang ajar dia tak berdengar. Takut dia nasihat orang, dia ajar orang, dia tekan dengan, nampak tak? Gitu. Sini dia tunjuk dengan tindih dan tekan. Istilah dia guna. Tindih dan tekan, tahu? Kalau ajar orang ajar tak berdengar. Itu masalah. Dan siapa-siapa yang tilik ia akan dirinya itu terlebih baik daripada seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, maka iaitu takabur, yakni sombong. Dengan boleh, sesiapa yang tilik ia akan dirinya itu terlebih baik daripada seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, maka iaitu takabur, yakni sombong. Bahkan saya kira bagi engkau bahawa engkau ketahui bahawasanya yang terlebih baik itu ialah mereka yang terlebih baik di sisi Allah Ta'ala pada negeri akhirat. Mana orang terlebih baik ini, orang dia kata apa ni? Yang terlebih baik di sisi Allah Ta'ala negeri akhirat, itu lebih baik. Dan orang ni kita tak tahu. Orang ni kita tak tahu. Kita tengok orang serupa je. Kita tengok zuhir orang sama je. Kadang tak mesti orang pakai serban jubah lebih baik pada orang pakai trendok. Kita dah tengok nilai manusia kat pakaian. Kita banyak terpesona apabila melihat pakaian. Tak pakai serban jubah, kita rasa tu macam orang baik, orang nak, tak mesti. Yang kebaikan sebenar di sisi Allah Ta'ala lah. Maka bermula mereka itu ghaib. Ini ghaib. Ya? Kebaikan di sisi Allah Ta'ala ghaib, kita tak tahu. Siapa yang mulia di sisi Allah kita tak pernah tahu. Tak mesti Tok Imam, Tok Bilal lebih mulia pada orang lain. Kita tak tahu. Mungkin tak siap. Betul lah. Dan lagi pula ia terhenti atas baik kesudahannya, yakni matinya. Yang penting penamat mati tadi. Ya, kematian sebenarnya. Saat kematian. Kita tak pasti sampai kita boleh mempertahankan iman kita masa mati itu. Pasal saat itulah iblis sungguh-sungguh nak menghasut kita. Saat mati tu jaga molek. Pasal saat mati apa dengan masa budak-budak dulu lah. Nombor satu kita dahaga. Dahaga yang bersangatan. Kemudian iblis usaha penamat. Mana usaha sungguh-sungguh untuk memesongkan kita. Masa dahaga tadi, iblis bawa air kat kita. Bawa macam-macam. Kadang-kadang abang dengar cerita, ada orang mari dah kena bentuk mak ayah kita. Mek, hak agama bawa tak betul. Hak betul, hak Kristian tu. Kita masa tu mak ayah mari tau. Sak genting. Kita pun takut terpengaruh. Terpengaruh, tak apa mek. Mu tak urat dah. Mu anggap kepala padang dah. Tanda mu setuju hak mak. Mak duduk dalam kubur kena seksa. Mak siang kemung. Kalau mak ayah mari dalam nak mati dalam sakarat kita tu, hak tu jam paling besar sekali. Mudah saya kata, tamu tak urut dah, sasak nak mati. Mu anggap kepala je. Anggap kepala, gugur imam lah dah. Mati kufur. Tu kita bimbang sekali, kita jaga molek saat nak mati tu. Kita jaga molek tu, masa ni kita ingat lah kan? Masih ingat, Masa sakarat tu kita dah rasa. Memang, tak tahu benda, Tapi dia lebih pada orang sekeliling kan? Sekeliling, Sebut sokmo kat link ni, dia kita. Atau masa arwah Guna Aziz tu dia mati. Dia cakap yang Aziz. Tapi abang nak pesan kalau tak ada saat-saat geting gitu, terus fikir nak baca banyak-banyak lah. Abang nak pesan satu je. La ilaha illallah tu penamat bersuara. Bersuara. Lepas la ilaha illallah tu jangan cakap, jangan apa. Abang nak pesan suruh zikir dalam hati subhanallah je. Yang paling mudah sekali abang ambil. Supaya kita tak putus dengan Allah Ta'ala.
tak putus dengan Allah Ta'ala tu penting tu. Apa sebab? Abang ambil yang mudah sekali. Pasal tengah masa tu, Kenapa tak la ilaha illallah? la ilaha illallah sekali je. Penamak. Pada Allah je. Gini, Allah tu ada khilaf sikit. Pasal gini, abang tak tahu tapi ada ilham pun subhanallah baca. Bukan Allah. Allah saja ni pasal ada khilaf ulama. Khilaf apa tambah betul, abang subhanallah. Atau Allahu Akbar, atau Alhamdulillah. Pendek gitu, mudah. Sebab gini, sebab la ilaha illallah. Kita tak tahu nama kita. Kita tak tahu nama kita bila. Jadi kita baca nama la ilaha illallah. Dia begini, dia begini. Man qala kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu betul lah tu. Mana penamak bersuara la ilaha illallah. Lepas tu subhanallah tu sebaca dalam hati je. Kalau kita keluar bercakap balik, ulang la ilaha illallah semula. Pasal apa tambah tengah sakarat tu tambah panjang. Tambah panjang. Ni pendapat abah secara peribadi dah. Bukan fatwa, bukan amanat apa, tapi bagi abah hak tu apa pegang. Supaya juga abah nak ulang balik. Kalau takdir kita tidur tak lena. Tidur tak lena. Apabila tidur tak lena, kita nak mengucap sekali tak apa, la ilaha illallah. Lepas tu cuba ingat dalam hati subhanallah je. Zikir dalam hati, bukan zikir dengan lisan. La ilaha illallah. Subhanallah. Biasanya kalau kita ni kan. Betul lah. Mulut kita lah. Mulut yang paling mudah sekali. Mulut kita saja. Allah Akbar. Betul. Allah Akbar. Allah saja. Mulut kita. Jarang kita subhanallah. Bukan hal tu mulut. Abang tak suruh mulut tadi, abang suruh hati. Hati setakat ni subhanallah mudah. Kalau terutama kalau ingat tak boleh tidur malam. Tidur malam subhanallah sampai tidur. Pasal apa? Masa abah kena apa? Batuk lelah dulu. 3 minggu tak tidur abah. Pukul berapa tidur abang dah sedar, dan pukul 3 bangun dah tak tidur langsung. Sebenarnya baca apa pun tak apa dalam hati, tapi biar jangan putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Tu je benda dia. Pasal apa abang baca subhanallah? Tahu tak apa mana subhanallah? Tahu tak apa mana subhanallah? Dan maksud sebenar, Masya Allah? Tak, bukan itu. Abang tak faham gitu. Kita baca subhanallah ni, tak ada apa pernah dengar dialog lah. Pasal apa sebut subhanallah? Allah tak kena kotom dah apa? Kena tahi apa? Sebenarnya baca subhanallah ni untuk didik hati kita supaya jangan ada buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Nak buang buruk sangka kita, nak didik hati dari buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu subhanallah tu. Sangka kita ni, kita banyak buruk sangka dengan Allah Ta'ala, kita tak sedar. Panas sikit kita bersungguh, hujan bersungguh, anak sakit kita bersungguh. Kita bersungguh semua Allah Ta'ala. Jadi nak didik hati supaya bersih pada Allah Ta'ala, baca subhanallah. Abah tak ada zikir lisan, tak apa jaga zikir hati subhanallah. Tapi kalau ikut pandangan abah tu lah. Kalau dia amalang lah. Alhamdulillah. Apa-apa alhamdulillah. Apa-apa alhamdulillah. Dia gini, alhamdulillah ni dia panjang sikit, payah sikit. Subhanallah lebih mudah alhamdulillah. Maknanya dalam fik berbaik sangka dengan Allah tu. Mana apa-apa, kena apa-apa. Dia begini, alhamdulillah ni kalau bersuara. Dalam hati ni. Dan hati, tak apalah. Bagi abang nak buat apa, tak apa. Tapi abang ambil subhanallah. Itu je. Pasal alhamdulillah ni dipanjang sikit huraian. Allahu Akbar dipanjang lagi. Abang tambah cerita buat Allahu Akbar. Pasal Allahu Akbar tu dia kata, Allah tu nama bagi zat, Akbar nama bagi sifat. Dia panjang huraian dia. Tu kelah Allahu Akbar besar lagi. Di siapa Allah Akbar besar pada subhanallah lagi. Okey, sambung balik dah. Maka bermula itikad engkau pada engkau bahawa engkau terlebih baik daripada orang lain selain daripada engkau itu semata-mata jahil. Bukan sahaja bahawa engkau tiada tilik kepada seorang melainkan engkau tilik bahawasanya seorang itu terlebih baik daripada engkau dan bahawasanya kelebihan itu lebih daripada kasih engkau. Maknanya apabila kita tak jumpa orang sebenarnya, kita banyak buruk sangka kat orang. Nombor satu sekali. Jadi dalam kitab ni Abah Sok dia ambil di kitab Imam Ghazali. Apabila melihat seorang manusia, kita anggap manusia itu lebih baik pada kita. Bukan kita lebih baik pada dia. Okey? Kan pernah dengar gini benda ni tau.
Pendengar tahu? Kita ulang balik. Dah kata kita anggap kita lebih baik daripada Fir'aun pun kita dah sombong. Betul tu? Betul tu. Maka jika engkau tilik dan lihat akan budak yang kecil, maka engkau kata ini tiada derhaka akan Allah Ta'ala dan aku derhaka akan dia. Maka tiada sok bahawasanya ia lebih baik daripada aku. Mana jumpa budak tu dosa kurang pada kita. Maka budak tu lebih baik pada kita. Dan jika engkau lihat akan orang yang besar dan tua sedikit, engkau kata ini sungguhnya telah beribadat akan Allah Ta'ala dahulu daripada aku. Maka tiada sok bahawasanya ia lebih baik daripada aku. Tengok orang tua, ibadat dia banyak pada kita, dia lebih baik pada kita. Ya? Ada lagi ni, sedap apa bacaan ni, sedap apa suka. Dan jika adalah ia alim, maka engkau kata ini sesungguhnya ia telah mengerjakan dan memberikan akan barang tiada aku kerjakan, tiada aku memberikan, sampai ia akan barang yang tiada aku sampai, dan mengetahui ia akan barang yang tiada aku ketahui, maka macam mana aku boleh jadi seumpamanya. Dan jika mana kau jumpa orang alim dia ilmu banyak pada kita, amalan banyak pada kita, ilmu dia ngajar orang pula, kita tak buat belaka tu. Kita tak mengajar orang. Kita ilmu tak ada. Jadi orang lain lebih baik pada kita. Dan jika ia yang jahil, maka engkau kata ini derhaka akan Allah Ta'ala dengan jahilnya, dan tiada mengetahui, dan aku derhaka akan dia dengan ilmu dan pengetahuan. Maka hujah Allah Ta'ala atasku terlebih kuat daripada hujah atasnya. Jumpa orang bodoh, orang jahil, dia buat dosa, buat jahat pasal dia jahil. Kita buat dosa pasal kita ada ilmu. Maka kita lebih teruk pada orang tadi. Nampak tak? Kita banding cara tu. Itu kaedah yang Imam Ghazali bawa, nak banding dengan orang lain. Dan tiada aku ketahui dengan apa disudahi akan daku dan dengan apa disudahi akan dia. Mana kita orang jahat tadi, sudah dia guna kita tak tahu. Dekat nak mati, dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Surga selalu dia. Ada orang kafir, masuk Islam tak dan sejam, mengucapkan masa, mati. Ahli surga tu. Kita ibadat 10 tahun, mati takut dah kena tadi. Kufur pada Allah Ta'ala. Ahli neraka. Kita tak pernah tahu. Ingat balik dia benda ni dah. Dan jika ada ia kafir, maka engkau kata, tiada aku ketahui, barangkali jadi Islam ia, dan disudahi dengan baik amalnya, dan dicabut akan dia dengan sebab Islamnya daripada dosa-dosa, seperti dicabutkan seorang bulu daripada tepung yang diuli. Dan ada pun aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala, maka barangkali bahawa menyesat akan daku oleh Allah Ta'ala, maka jadi kafir aku, maka disuruhi akan daku dengan sejajak jalan, minta berlindung Allah Ta'ala, maka adalah ia masa esok daripada orang yang hampir pada Allah Ta'ala, dan aku daripada orang-orang yang diseksa akan Allah Ta'ala. Mana kau jumpa orang kafir sekalipun, tak mustahil dapat hidayah Allah Ta'ala, nak mati masuk Islam. Kita boleh hina dia. Dia semua keluar Allah Ta'ala belaka. Dan kita yang Islam ni, bimbang takut akhir hayat kita murtad. Kan tengok sekarang ni, budak-budak, bukan budak orang tua, main peluk anjing, bela anjing, mandi anjing kan. Dah hidup mana gitu. Apa nak jadi orang Islam sekarang ni tau. Kita duk balas sama kita. Aku kata kemu kata aku duk balas. Ulama duk balas sama ulama. Orang jahil duk hidup dan kerana kejahilan. Tak apa sedih. Pasal apa duk ulang baru sebut. Tak mustahil. Kita tengok sebagai satu bala apa yang berlaku di Los Angeles kan. Apabila itu bukan satu bala. Itu satu nikmat, satu rahmat untuk orang tu. Takut dengan bala tu, dia jadi satu rahmat. Dan akhirnya, dia tu jadi Islam belaka. Kita nak nikmat yang berapa, kita takut kita murtad habis. Kita tak tahu. Kita yakin anak kita akan selamat lepas dia ni. Kita yakin tak? Kita tak pasti. Kalau tak ajar, tak didik dia ni, kita tak pasti dia selamat ke tak. Dia mampu pertahankan Islam ke tak. Kita dah tinggal pusaka Islam kat dia orang, tapi kerana tak ada pagar yang kukuh untuk lindung dia orang, akhirnya punah habis. Dia ni merebak bab belanjing tu. Belanjing masuk dalam rumah. Boleh macam kucing lah. Dia main dengan anjing. Dok, hok mula sekali hok kat Kedah tu apa tengok. Dia luar rumah. Cuma dulu tak viral.
Tak viral. Orang tak ambil rekod video. Abah tak tahulah. Tapi Abah baru tahu sepupu Abah pada belanjing. Bandar kanan. Saya jahil. Dan ramai orang sokong, ramai orang sanjung. Bagus. Anjing juga makhluk Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala beri ganjaran ke dia kerana belanjing tadi. Bayar sendirilah. Nak semayang bang ke mana? Kalau semayang tak ada, nak sakut amalan kat mana? Semayang tak sah belaka. Dah? Okey, sambung sikit lagi. Maka tiada keluar oleh sombong daripada hati seorang, melainkan dengan bahawa engkau ketahui bahawasanya yang besar dan yang boleh sombong itu mereka yang ialah yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan demikian itu terhenti atas baik kesudahannya dan baik. Rasa cukuplah setakat itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.